Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam sesi live market update. Seperti biasa, saya akan buat sedikit ulasan berkenaan market kripto dan juga kita punya expectation untuk beberapa bulan ke hadapan. So kepada mereka yang dah masuk tu, minta tolong komen kejap macam mana saya punya suara, macam mana saya punya kamera, okey ke tak, and hi. Okey daripada, okey kejap nampaknya kita ada komen sikit. Okey hello daripada Mizri, and then kita ada komen daripada Syahrul Syafi wassalam. Okey, mantap. So kepada mereka yang lain tu macam mana? Okey ke tak saya punya suara? Kalau jelas, tolong komen jelas. Saya nak tengok okey ke tak kan. Sebab saya tak pakai earphone. Saya pun tak tahulah dengar ke tak ni. Okey, tolong komen sambil-sambil tu, sambil-sambil saya nak set up kita punya chat hari ni. Korang boleh tolong komen. Okey. Daripada Abu Aizuddin, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, daripada Cik Nizam, jelas. Okey, jelas. Suara jelas Mantap. Okey, tajuk kita pada malam ni adalah Bitcoin 4-year cycle. Seperti mana yang korang tahu, Bitcoin ni dia berkisar ke arah cycle yang mana akan sentiasa berulang-ulang selagi mana terbukti sedemikian. Ada orang kata this time is different kan. Tetapi selagi mana sejarah itu berulang, selagi itulah kita kena ikuti kan, kita kena follow. So nak tak nak kita kena follow lah. Bukannya kita orang kata apa, bertukar arah kan, tiba-tiba this time is different and whatsoever kan. Okay. Okay, daripada Muhammad Ijam. Okay, Chun. Okay, Chun Okay. Saya tengah testing saya pun. Okay. So, tanpa kita membuang masa, kita jump into the chart terus pada malam ni. Okay. Dan ini adalah chart yang saya kongsikan dah lama dah kan. Minggu lepas pun saya kongsikan, malahan dalam saya punya penulisan ringkas berkenaan bear market. Semalam kalau tak silap saya pun ada kongsikan yang mana secara jelas bila kita lihat kepada chart Bitcoin memang ada tanda-tanda bear market. Kita pun dah faham kan, Bitcoin ni 4-year cycle. So dalam 4-year cycle tersebut ada fasa bullish dan juga ada fasa bearish. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan 4-year cycle tersebut, kita nak lihat terhadap chart Bitcoin terlebih dahulu. Yang mana seperti mana yang kita dah tahu, seperti mana yang saya dah explain sebelum ni, tanda-tanda yang paling kritikal iaitu regular bearish divergence yang pernah berlaku pada cycle sebelum ni, bila mana harga dia buat higher high tetapi RSI dia buat lower high kan. Untuk RSI ni kita nak ukur momentum lah. Bila momentum dah kurang, dah create lower high, itu adalah petanda yang sangat-sangat bearish. Sebab itu Bitcoin drop kan, on the past cycle, yang mana telah pun berlaku sekali lagi. So bila saya lihat this kind of indicator keluar pada bulan Oktober yang lepas kan, nampak ni, dia punya top 6 Oktober kan, saya gelisah. Waktu tu saya gelisah sebab apa? Sebab saya fikir okay, indikator ni dah keluar, why not saya jual sebahagian besar saya punya portfolio during that time. Malahan saya explain secara live. Saya buat live berkali-kali kan. 3-4 kali saya buat live dengan tajuk kita dah di penghujung cycle. Secure your profit. Dengan tajuk
bear market is coming kan. So memang jelas lah tajuk tu tak ada nak berselindung ke apa kan. Saya tak malu. Saya tak takut nak mengatakan kita dah masuk bear market. Kenapa kita nak takut kan? Sebab bukan saya nak kan. Mentang-mentang saya explain, saya nak benda ni berlaku. Tak, kalau boleh saya tak nak juga. Kalau boleh saya nak market ni sentiasa naik kan. Tetapi kita kena terima hakikat yang Bitcoin ataupun market crypto ni ada cycle-nya. Dan penghujung cycle normally setup yang macam ni. Yang mana higher high di price, dia create lower high di RSI. Ini yang kita panggil regular bearish divergence. Ini dia punya chart . Ini dia punya indicator. Okey. Nampak? Dan bearish divergence punya setup ni dia ada dua kan, yang regular dan juga hidden. Tetapi saya nak explain malam ni adalah regular punya kan. Kalau kita perhatikan harga price dia create higher high. Nampak? Harga dia create higher high, tetapi RSI dia create lower high. Di situlah kita nampak jelas okey, ini adalah bearish punya setup. Yang mana sekali lagi keluar untuk cycle kali ini. Pada bulan Oktober berkali-kali saya bagi tahu dan saya dah jual saya punya portfolio terutamanya untuk altcoin 80% memang saya dah jual. Bitcoin drop 30%. Minus 36% kan. Ini adalah satu kejatuhan yang orang kata apa, yang pertama, yang awal. Sebab apa? Sebab kejatuhan ini tidak ada berita buruk. Korang kena ingat kejatuhan minus 36% bagi Bitcoin daripada Oktober sampailah sekarang Disember tidak disusuli dengan berita buruk ataupun kita panggil sebagai Black Swan event. Tak ada. Perasan tak? Tak ada kan? Minus 36%, tak ada berita buruk. Diam je kan? Sunyi je. Sebab apa? Sebab during this time, mindset retail adalah this time is different kan. Kali ini kita pasti akan create new all time high kan. Sebab kita ada ETF, kita ada company Bitcoin Treasury kan, buying Bitcoin, pakai leverage and whatsoever. Seperti mana Michael Saylor. So, bila tidak ada berita buruk, dia cakap apa? Ini normal, ini correction. Itu dia punya tanggapan correction. Tetapi, saya punya expectation adalah sama. Bila mana Bitcoin drop sedemikian rupa dengan adanya indikator bearish regular divergence, saya yakin dan percaya ini adalah fasa permulaan, fasa awal. Fasa awal, sebab tu saya jual 80% saya punya portfolio. Saya dah jual dah. Memang saya tidak ada ataupun dalam bahasa mudah kurang exposure lah. Saya still lagi perhatikan market. Cuma saya dah keluarkan sebahagian besar saya punya capital dan sit on cash. Saya ni sekarang dalam fasa cash. Bukan fasa investment lagi, belum. Belum waktunya lagi. Bila kita kena lihat indikator lain lah. Bukan this kind of indicator. Okay. Saya baca komen kejap. Daripada Muhammad Rizki. Okay. Bitcoin jatuh sampai berapa tuan kalau bear market? Okay. Soalan yang bagus. Ramai orang tertanya-tanya kan. Okay. Bitcoin ada cycle. Dia ada bear market. Tapi persoalannya berapa harga bottom bila market crash nanti kan. Itu yang ramai orang nak tanya. Dan untuk menjawab persoalan ni, ada banyak kaedah yang kita boleh guna pakai. Sama ada kita jadikan past cycle punya all time high sebagai rujukan. Itu yang pertama. Kalau past cycle, ini. Pasal tak? Ini antara rujukan yang pertama. Ini adalah previous all time high. Kita boleh letak expectation. Okay. Itu adalah kawasan yang pertama yang aku boleh monitor sekiranya jatuh bear market. Itu yang pertama. So bila kita nampak this kind of level, normally kita akan letak juga satu expectation di bawah kan, as a support. Ini dia punya resistance kan. Previous all time high jadi resistance, and then kita boleh letak lagi satu dekat sini.
Dia punya support dekat situ. So this level bagi saya adalah opportunity. Bila mana ia datang. Itu antara kawasan yang kita boleh monitor. Mungkin ada orang tanya, okey, kalau di situ kalau kawasan yang pertama, kenapa tak letak expectation bahawa Bitcoin boleh jatuh 70%, 80% seperti mana cycle sebelum ni? Okey, itu soalan yang bagus juga. Dan untuk menjawab persoalan tu, kita tidak boleh jadikan sejarah yang lampau sebagai rujukan bahawa ia bakal berlaku. Belum tentu. Cuma kita tahulah kan 70%, 80% kan kalau cycle lepas. Tapi upcoming cycle dia mungkin jadi 60. Kan dia boleh jadi 50 sahaja. So kalau kawasan ni yang saya tandakan tadi kan, previous all time high dan juga dia punya support this area, kita lihat berapa persen dia punya kejatuhan. Tengok sekitar 60%. Make sense tak? Masuk akal. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat mostly long term hodlers dia punya buying price sekitar 37,000. Dia punya buying price untuk long term hodler lah yang dah hold secara purata daripada beberapa cycle sebelum ni. Dia punya average kalau tak silap saya lah kan sekitar 27,000, 37,000. So saya tak yakin bahawa Bitcoin boleh drop sampai that level, sampai 37,000 contoh kan, minus 80. Tapi kalau dia jatuh, saya beli. Cuma saya tak suka nak predict bottom. Contoh kan, ini mesti drop 80 ni kan. Aku tunggu dekat harga 30,000 US dollar. Bagi saya itu adalah perkara yang bodoh yang korang boleh buat. Timing the bottom adalah perkara yang paling bodoh. Tetapi apa yang korang boleh buat adalah which area yang bagus untuk kita buy, yang make sense. And bukannya buy dekat sini 126,000, itu tak sesuai. Tapi kalau kita buy this area, bagi saya is a good opportunity. Let's say dia drop kan, katakanlah kita beli dekat sini harga 50,000, 60,000 kan, kita beli. Okay, dia drop lagi 50k, kita masuk, tak ada masalah. Sebab kita masuk bertahap, kita tak all in tau. Saya tak pernah ajar orang bila invest all in. Sebab apa? Sebab kita dalam pasaran yang penuh risiko. Kalau boleh kita invest bertahap. Kalau monthly lagi bagus kan. Bagi mereka yang kerja kan, office hour, mungkin tak sempat nak buat analisa dan sebagainya, jangan masuk all in, masuk bertahap. At least every month, macam kita buat saving RM300 sebulan ke, 500 ke, 1000 ke, kita masuk bertahap. Malahan ada banyak lagi indikator. Bukan sekadar apa yang saya explain tadi kan, past all time high sebagai rujukan. Cuma kalau kita nak lihat secara lebih detail lah kan, kita boleh pakai on-chain data. Sama ada kita rujuk kepada block halving, boleh juga. Normally Bitcoin ni dia bottom sekitar block yang keberapa, itu pun kita boleh pakai. Yang tu korang kena buat analisa sendirilah kan. Daripada bottom bear market kepada all time high, berapa puluh ribu blok Bitcoin sebelum dia berubah trend. Yang tu korang kena kajilah kan secara purata. Cuma saya dah ada dia punya idea tu kan. Cuma saya tak nak explain malam ni lah. Kalau explain dia lagi panjang lah untuk yang tu. Saya dah bagi tahu dia punya hint tadi kan. Korang boleh jadikan block halving ataupun block Bitcoin, dia punya kenaikan tu berapa daripada bottom ke top, top ke bottom. Korang boleh buat calculation lah, berapa dia punya average kan, 70,000 blok ke, 90,000 blok ke, and whatsoever. Itu antara on-chain data yang kita boleh guna pakai untuk kita timing the bottom lah. Walaupun mustahil, walaupun mustahil kan, tapi boleh. Bukan bila mustahil tak bermakna tak boleh kan, boleh. Cuma kita nak buy all in tu, yang tu tak bagus. Itu tak bagus. Tapi kalau kita dah orang kata apa, dah letak satu garis
panduan untuk kita buy, contoh macam ni kan, this level, and then buy monthly and whatsoever. Itu dia punya, orang kata apa, strategi lah. Itu punya strategi. Okay, tadi kita dah lihat regular bearish divergence kan, dan indikator ni dah kuat dah. Indikator ni memang dah kuat bahawa kita akan masuk bear market. Sekarang ni Bitcoin dah drop minus 36%. Nanti ada orang kata, alah, bila dah drop baru nak claim kan? Tak. Saya daripada bulan Oktober lagi dah bagi tahu, korang boleh tengok balik kan, tajuk-tajuk poster sebelum ni kan, bear market, secure your profit and whatsoever, yang mana saya memang betul-betul bagi tahu di puncak Bitcoin. Malahan saya ada buat video ringkas kan. Saya ada buat video ringkas. Di saat Bitcoin hit 126,000, saya mention, okay, ramai happy-happy di luar sana, tapi saya dah keluar saya punya position. Which is waktu tu, of course lah, tak semua orang bersetuju dengan apa yang saya katakan. Tetapi, seiring waktu itu bergerak, kita tahulah siapa yang betul, siapa yang salah kan. That's it. Dah minus 36%. Dan saya punya expectation ini adalah permulaan. Sebab the next catalyst yang bakal trigger bakal menyebabkan Bitcoin jatuh agresif. Itu yang ramai tak bersedia. Seperti mana yang berlaku dekat sini. Seperti mana yang berlaku dekat sini kan. The first drop, ini tak ada apa-apa isu. Saya besarkannya ni. Untuk korang faham psikologi manusia ni macam mana kan. Last cycle kan, bila wave pertama drop, Bitcoin drop, ramai orang dia masih lagi letak harapan bahawa this time is different. Dia perkataan this time is different tu bukan 4 tahun lepas lagi kan, dah berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus tahun dah dalam capital market ni. Cuma saya nak bagi tahu yang last cycle bila Bitcoin drop 50%, ramai lagi masih ada kepercayaan bahawa this time is different. So bila mereka letak kepercayaan macam tu, sebab apa? Sebab dia orang punya portfolio dah loss, dah rugi. So of course lah kan, dia kena optimis. Sedangkan waktu ni bukan waktu yang sesuai untuk kita optimis. And then bila Bitcoin naik, Bitcoin naik sekitar berapa persen ni? 46%. Yeay. Kan? Aku dah cakap dah, korang tak nak dengar kan? Dia punya mindset sebab optimis. Nak tahu tak apa yang berlaku dekat sini? Bila Bitcoin dah naik 46%, nak tahu tak apa yang datang? Di sinilah datangnya Black Swan event. Luna crash, FTX crash, kan? Macam-macam company yang berkaitan dengan crypto crash, exchanger kan kena hack dan sebagainya, which is itulah catalyst yang trigger kejatuhan yang seterusnya. Bitcoin drop lagi. So bila Bitcoin drop macam ni, daripada top ke bottom minus 74%, barulah dia sedar, kita dah bear market. Itulah kenapa kebanyakan retail, walaupun saya pun retail, tapi kebanyakan retail di luar sana rugi bila invest dalam kripto. Bukan sebab dia orang tak pandai technical analysis kan, bukan sebab dia orang tak pandai fundamental analysis, tapi dia tak faham macam mana psikologi manusia berfungsi. So bila korang tahu psikologi manusia ni, korang tahu apa the next move yang bakal market lakukan. Sebab tu saya mention tadi kan, first kejatuhan ini dia optimis. So bila market naik sahaja 46% kan, ataupun kita panggil relief rally, dia cakap aku dah bagi tahu dah, bam, datang Black Swan event yang tidak ada siapa-siapa termaksud saya yang boleh predict. So for this cycle, benda yang sama, saya punya expectation adalah benda yang sama. Kejatuhan yang pertama, tidak ada berita buruk, tidak ada, sunyi sahaja kan, diam, tiba-tiba minus 36%. Lepas tu dia pun naik. Okey, dia naik. Cuma kenaikan ini saya tak tahulah kan berapa persen tu.
30% ke 40% ke. Cuma kenaikan ini bakal menyebabkan mereka-mereka yang tadi yang optimis lagi optimis. Aku dah cakap dah. Kau dah tak nak dengar. Kan? Bitcoin road to 200,000. 300,000. Nak tahu apa yang datang? Black Swan event. Bam datang lagi. Black Swan event. Mungkin saya punya expectation lah. Mungkin Bitcoin Treasury Company yang bakal terciduk nanti. Kalau Michael Saylor mungkin tak. Company-company yang lain. Sebab Michael Saylor, even Michael Saylor sendiri pun, kalau korang tengok dia punya podcast yang terbaru, dia ada mention, kalau Bitcoin drop certain level and below dia punya buying price, dia tidak akan ragu-ragu untuk jual sebahagian untuk settlekan dia punya hutang. Kena ingat, bukan duit dia, duit investor. Dia terbitkan dia punya saham and dia buat hutang baru dan sebagainya untuk beli Bitcoin. Sebab tu dia ada mention dalam podcast. Saya pernah lupa dah podcast dengan siapa. Dia ada mention kalau Bitcoin drop below dia punya buying price, sebab dia punya buying price sekarang ni sekitar 74,000. Kalau tak silap saya, 74,000. Dekat sini, ada sini. 74,000 dekat sini. Bila mana Bitcoin drop below 74, mereka akan terpaksa jual sebahagian. Itu Michael Saylor lah. Orang kata apa, pioneer untuk Bitcoin Treasury. Company-company lain macam mana? Korang bayangkan, kan? Company-company lain bakal terciduk lah. Dia cuba tiru model by Michael Saylor, tetapi salah waktu. Salah timing kan. Harga Bitcoin 100,000 baru dia nak beli. Michael Saylor dia beli lama dah. 4 tahun lepas lagi dia beli. Dan kalau kita lihat Treasury Company, kita tengok kita tengok company yang beli kita tengok dia punya list. Ni list company. Okey, saya bukakan Okey, sambil-sambil tu saya tengok komen dulu. Okey, daripada Azharil Sauk. Ya ke Sauk? Takut bila Bitcoin drop 60-70% hilang kan. Sebab saya dah lama dah kan. Bulan Disember ni dah cukup 5 tahun saya dalam capital market, terutamanya dekat kripto lah. Orang yang sama juga 4 tahun lepas bila Bitcoin drop sahaja, dia cakap dia akan beli, tapi dia hilang sebab dia dah give up kan. Sebab strategi pembelian tidak ada kan. Dia tak tahu which area untuk buy, seberapa lama untuk buy dan sebagainya kan. Bila nak jual, dia tak tahu, so dia hilang. So harap Tuan Azhari belilah kan. Okey. Nak tanya daripada One No Colby, dengan keadaan ekonomi Jepun, adakah akan mempengaruhi market kripto? Ada sedikit impak tapi tidak ketara. Dia hanya ada sedikit lah orang kata apa, tempias tu. Sebab Japan dia tak boleh nak control the market. Dia tak boleh. Dia bukanlah orang kata apa, dalam arti kata Big Four lah kan. Dia bukan US, dia bukan China. Even kalau China sendiri pun orang kata apa, sebagai dia tak boleh nak kata sebagai punca kan. Dia sebagai yang trigger je lah. Contoh kan, kita dah nak masuk fasa bear market macam last cycle tahun 2022, bila Bitcoin drop mula wave yang pertama minus 50%, waktu tu apa yang China buat? Dia ban Bitcoin mining. Lagi lah tambah kan, api dah marak ni. Dah ban market ni kan, api dah marak. China pun cakap okay, kita ban Bitcoin mining. Dia tambah minyak lagi kan, dia tambah gasolin, lagi laju turun. Sama juga dengan Japan. Sekarang ni kita bear market, ke arah bear market, belum lagi ke arah bear market. Ini baru wave yang pertama sebab tak ada berita. Wave yang kedua nanti bila Bitcoin relief rally, berita datang, during that time akan ada berita. Contohnya macam ekonomi Japan tak bagus, bom, dia tambah lagi minyak kan dekat api tu.
So dari situlah dia akan trigger bear market kan. Black Swan event yang akan datang. Cuma kalau Japan tu kita dah tahu dah. Kita boleh monitor dia punya data ekonomi. Cuma yang Black Swan event nanti saya tak tahu. Tapi based on saya punya observation lah, saya punya pemerhatian, ada kebarangkalian company-company yang tiru model by Michael Saylor tadi, ni yang by strategy ni, yang top 10 ni mungkin okey, mungkin boleh selamat. Cuma yang bawah-bawah ni, yang bawah-bawah ni kan, sebab apa? Sebab dia orang ni adalah zombie company. Company yang memang kalau kita lihat dia punya saham memang flat, mati. Kalau tengok dia punya growth of company 5% setahun, 6%. Sedangkan kadar inflasi, real inflation 12%. Memang company tu dalam bahasa mudah tak untung lah. Buat apa? Dia simple je. Kalau company tu tak grow more than 10%, 12%, itu adalah company yang bakal mati. So, bila dia nampak model by Michael Saylor ni, dia terdesak. Sama dengan Michael Saylor ni kan. Dia terdesak waktu COVID hari tu. Dia ada banyak cash. Tapi during that time, kadar interest 0%. Dia cakap, okay, kalau aku letak duit aku dekat bank, aku tak dapat apa pun kan, 0%. So, dia dah fed up. So, dia cuba cari jalan, malahan dia punya company sendiri, kan, software company, MicroStrategy, grow 6%, 7%. Dia simple je. Kalau company tu grow 6%, 7%, itu company mati. Ataupun kita panggil sebagai zombie company. So dari situlah keluarnya strategi and Bitcoin 24 model by Michael Saylor. Buy Bitcoin every month. Dia buat infinite flywheel and keluarkan saham isu, saham baru, dapatkan duit investor, beli Bitcoin, bagi orang kata apa, keuntungan kepada shareholder dan sebagainya. Cuma itu orang kata apa, strategi yang boleh makan diri lah kan. Pedang mata dua. Tapi company-company lain dia cuba tiru, which is bagus, bukannya tak bagus kan. Ni company-company ni, kalau korang tengok company-company ni, memang zombie punya company lah. Korang tengok dia punya saham, memang even dia punya growth of company pun 6%, 5%, 3%. Itu kan, sekadar hidup kan, zombie. Dia pun tiru model, tapi masalahnya dia tiru bagus dah. Tapi bila over leverage, over confident, and then dia buy dekat cycle top kan, harga 100,000, 120,000 baru dia nak beli. Agak-agak bila Bitcoin drop 70% nanti, apa jadi dekat company tu? Agak-agak kan. Yang pakai leverage memang almarhum lah. Memang lingkup terus lah. Korang jangan salah faham pula kan. Korang ingat okay, bila dia public company, dia ada director bla bla whatever, CEO dan sebagainya kan, dia ni bijak pandai tak? Dia pun manusia juga kan. Itulah yang bakal trigger kejatuhan yang ada possibility lah. Saya punya expectation lah. Cuma kalau benda lain berlaku, saya pun tak boleh nak predict kan. Black Swan event, Binance pula buat hal contoh kan, curi duit customer contoh kan. Walaupun CZ tu kita tahu dia jenis yang ada long term punya vision. Cuma who knows kan, sebab dia pun manusia, ada perasaan kan, ada nafsu, kita tak tahu kan. Cuma kita boleh tengoklah nanti, dekat sini nanti apa yang bakal muncul kan, what kind of news yang bakal muncul. Sama ada Bitcoin tragedy kena flush kan, kena sebab apa, sebab over leverage ni, over confident kan, over confident. Ini dalam bahasa mudah, tunggu masa je kan. Tunggu masa sahaja. Kalau Michael Saylor ni kan, strategi Marathon 21 Capital ni baru listing ni. 21 Capital ni, Metaplanet, yang lain-lain ni ya mungkin okey kan, Coinbase Global ini mungkin okey. Cuma yang bawah-bawah ni, yang bawah-bawah ni saya tak tahu. Sebab kalau saya tengok dia punya, orang kata apa,
balance sheet dan sebagainya, ini bukan company yang bagus kan, zombie company. Sangat-sangat tidak bagus. Hanya menunggu masa sahaja. Okay. And then tadi kita dah lihat kepada orang kata apa, kepada indikator bearish yang pertama kan, irregular bearish divergence. Dan dia punya confirmation adalah pada time frame yang lagi besar, monthly. So bila saya lihat monthly time frame, dia keluar this indicator. Ni. Yang ni memang seram lah. Sebab ini monthly time frame tau. Time frame yang paling besar monthly. Yang besar. Dan indikator di sini tidak ada noise ataupun dalam bahasa mudah kurang noise kan. Tidak ada tu macam overclaim lah kan. Dia kurang noise. Dia lebih tepat. So apa dia punya indikator? Kita tengok lepas cycle. Kalau perhatikan indikator moving average convergent divergent kan, bila dia buat dead cross, apa yang berlaku? Momentum berkurangan, harga drop. Masuk bear market. Dan indikator ini keluar lagi sekali. Dia tak keluar dekat sini, dia tak keluar dekat sini, dia tak keluar dekat sini. Tetapi dia keluar dekat sini. Apa itu dia punya petanda? Sama seperti cycle sebelum ni. Itu adalah petanda bahawa momentum dah berkurangan, masuk fasa yang seterusnya. Dia akan align. Everything is aligned. Sebab tu kalau korang nak pakai indikator, nak pakai on-chain data, kita tak boleh pakai satu je. Kita pakai satu and then kita yakin. Tak boleh. Kita kena pakai banyak. Kita kena pakai banyak and then kita connect. Okey, tadi regular bearish divergence. Ditambah pula dengan MACD dead cross dekat monthly time frame. Sebab normally kalau berlakunya dead cross, akan keluarlah candle-candle merah kan. Akan keluar dekat sini. Berlakunya penjualan secara besar-besaran, Bitcoin drop. Masuk bear market. Dua indikator dekat Bitcoin yang ini. Weekly time frame, regular bearish divergence. Monthly time frame, MACD dead cross. Cukup untuk saya yakin jual saya punya portfolio. Bukan sekarang lah saya mention kan, pada bulan Oktober lagi. Di situ dua indikator ini saya dah cukup dah bagi saya untuk yakin bahawa kali ni sama saja. And 4 year cycles, tidak ada erti this time is different dan sebagainya. Yang tu. And then kalau kita lihat kepada indikator yang lain kan, contohnya kita nak bercakap berkenaan Bitcoin 4 year cycle tadi kan. So sambil-sambil korang dengar saya orang kata apa, explain ni, korang boleh komen. Kalau ataupun korang nak tanya soalan, korang boleh tanya soalan terus kan. Korang boleh tanya, sambil-sambil tu saya baca lah. Cuma kalau kita lihat secara Bitcoin 4 year cycle, dekat sini korang boleh lihat ada indikator namanya repetition fractal cycle. Yang mana indikator ini dia lihat secara jelas sebagai bagaimana 4 year cycle itu berfungsi. Contohnya kan, kita pun dah 4 kali cycle ni berulang-ulang sahaja. Cuma kita nak highlight untuk this cycle terlebih dahulu. This cycle kita telah pun melepasi 3 tahun yang pertama yang bermula daripada fasa accumulation. Tahun yang kedua fasa markup dan kenaikan yang pertama. Kita conteng. Okey. Kalau tengok dekat sini kan. Kalau tengok dekat sini, ini fasa accumulation during bear market. Tahun yang kedua fasa markup. Ini fasa kenaikan lah. Kenaikan yang pertama kan. Dan ini adalah fasa rally during bull market. Ataupun dipanggil sebagai distribution. Dan sekarang ni kalau kita perhatikan dah flash indicator bahawa pada 12 dan juga 16 Oktober yang lepas, ini adalah potensi top price untuk Bitcoin. Which is ramai yang tak percaya waktu tu kan. Sebab of course lah, kenapa kita dah nak cycle top sedangkan kita baru nak panas ni kan, baru nak panas. Dia cakap baru nak panas ni.
Takkanlah saya ketok dah 126,000 kan. Mana ni ada orang target 150, Citibank target 200 kan. Mungkinlah top price 126,000. Mustahil. Bam. Bitcoin dah drop minus 36%. Ini normal lah kan. Ini normal. Tak apa. Biarkan. Biarkan kan. Cuma saya, bila saya lihat this kind of indicator kan, pada Oktober yang lepas, yang follow saya dia akan tahulah. Pada bulan Oktober hari tu lagi saya tunjuk this indicator kan. So yang dah jual dia punya portfolio, tahniah. Yang dah jual lama kan, 3 bulan lepas dah jual, tahniah. Cuma kita nak bagi tahu yang this indicator berulang, dan kita punya expectation untuk bear market nanti. Cuma kita kena perhatikan, kita janganlah terlalu taksub nak timing the bottom kan. Cuma dia dah bagi tahu, dah bagi hint bottom sekitar Oktober tahun depan, 2026. So get ready. Mungkin Mei, mungkin Jun, mungkin Julai kita dah boleh get ready untuk enter the market, untuk mula masuk secara DCA during that time. Sebab apa? Sebab kalau seperti mana yang berlaku, setelah fasa bear market akan datangnya fasa accumulation. Macam ni. Dia akan berulang-ulang. So kita tunggulah seperti mana yang berlaku pada cycle yang lepas, pada cycle 2 yang lepas, pada cycle 3 yang lepas. So tidak ada ayat this time is different kan. Di situ. So get ready. Di harga berapa, itu kena pakai indikator lah. Contohnya yang pertama, previous all time high punya level kan, dan juga dia punya support. And then banyak lagi indikator-indikator lain yang kita boleh pakai. Tak kisahlah kau nak pakai indikator apa, yang penting at least korang ada gambaran berapa harga yang korang rasa under value. Nak predict the bottom mustahil, tapi which area yang under value, yang tu korang beli. Bukannya nak tunggu harga bottom baru masuk kan. Sama seperti last cycle lah. Bila Bitcoin drop sampai 16,000, dia minta apa? 10,000. Tak beli-beli pun kan. Bila dah drop 15,000, dia cakap apa? Ini mesti pergi 10,000. Kenapa dia minta 10,000? Ada yang tahu kan? Korang boleh komen. Kenapa dia minta 10,000? Cuba korang komen. Kenapa dia tak minta 5,000 ke? 2,000 ke kan? Lagi murah. Kenapa waktu Bitcoin drop 15,000, dia minta 10,000? Why? Ada orang tahu? Tolong komen kejap. Sambil-sambil saya nak minum air kejap. Korang komen dulu. Okey. Ada yang tahu kenapa dia minta 10,000? Tak ada tak ada yang komen. Tak tahu. Okey. Jawapannya adalah harga 10,000 itu adalah harga psikologi. Angka genap ni adalah angka psikologi. Sebab tu saya mention apa tadi. Kalau korang nak berjaya dalam market kripto ataupun capital market, korang kena faham macam mana psikologi berfungsi. So angka genap adalah angka psikologi. Sebab tu dia minta 10,000 kan, baru dia nak beli. Sama juga dengan cycle kali ni kan. Kan bila Bitcoin dah naik sampai 120,000, dia minta apa? 200,000. Of course lah. Sebab cantik sikit kan, genap. 200k. Dia tak nak 126 ni, tak cantik. 126 angka tak cantik. Last cycle macam mana? Bila Bitcoin hit 69,000 dekat sini, nak tahu dia minta apa? Dia minta 100,000. Benda ni dia akan berulang-ulang. Sebab apa? Sebab macam itulah psikologi manusia berfungsi. Macam tu. Dia macam ada ADHD lah kan. Dia tak boleh angka yang tak cantik ni kan. 69 tak cantik.
kena 100. 15,000 drop sampai 15,000, tak cantik 10k. Itu yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita faham, kita boleh guna, kita boleh manfaatkan. Let's say kan, kita buat senario sebab kita tahu ini antara kawasan yang mungkin kita boleh consider untuk monitor kan. This area sekitar berapa ni, 58, 68. Dia akan minta berapa? 40. Dia akan minta harga 40,000 kan. Bila mana Bitcoin drop sampai 57, dia minta 40. Macam tu. Sedangkan kita kan, bila kita sorry, tak tunjuk dekat korang. Kat sini ini antara harga yang mungkin kita boleh consider untuk buy kan, bila bear market nanti. Cuma kita tak boleh nak predict the bottom lah. Let's say during that time, mungkin bulan Mei, bulan Jun kan, Bitcoin dah drop sampai this level, kita boleh consider untuk buy this month. Kita buy bulan pertama, kita beli. Mungkin that time bulan Mei kan, Jun kita beli lagi. Let's say Bitcoin drop lagi sampai 40k kan, dapat rezeki kan, 40k drop, kita beli lagi. Kita beli berkala. Setiap bulan kita beli. Tak kisah macam mana dia punya chart kan, dia punya structure nak drop macam ni ke, kita tak kisah. Cuma kita faham dah, this adalah kawasan under value based on data. Kita buy. During that time, Oktober kan, buy. Sebab apa? Sebab ini adalah fasa accumulation sebelum kita transition kepada fasa markup. Yang kenaikan yang pertama tadi kan. Bila dah masuk fasa markup, nak beli lagi boleh, tak ada masalah, tak ada isu. Tak ada isu pun. Sama seperti last cycle kan. Kalau kita lihat kepada Bitcoin fractal cycle tadi, kita faham kejatuhan yang bagi Bitcoin adalah fasa bear market. Ini accumulation, ini markup, and ini distribution. Masuk balik masa bear market. Accumulation, markup, distribution. Dia berulang-ulang sebenarnya. Berulang-ulang. Sebab apa? Sebab isi di dalam yang masuk market adalah manusia, bukan robot. Sebab tu dia berulang-ulang. Sebab secara psikologi macam tu. Secara psikologi manusia. Daripada Abhadi Adi, tak ada art season. Tuan dah terlepas kapal jauh sangat ni. Kan, jauh sangat ni. Ini dah masuk perairan jiran sebelah dah ni. Kalau silap beraya kena tembak, mati. Tak ada, memang kita tak sembang art season. Sepanjang 3 bulan lepas dalam saya punya live market update, tak ada mention art season, tak ada. Kita memang bercakap berkenaan bear market, which is membosankan lah. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Sebab 3 bulan lepas, pada bulan Oktober, di saat Bitcoin hit 126,000, tapi saya mention kita dah mula masuk bear market, ramai yang tak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, during that time, saya buat live sama macam ni. Waktu yang sama, hari yang sama. Waktu tu yang tengok saya buat live 80 orang, 50 orang, 100 orang. Tapi this time, bila Bitcoin drop saja 36%, berapa yang tengok? 13, 18. Itu yang fasa yang pertama. Ini fasa awal. Tunggu Bitcoin drop nanti lagi dalam. Tinggallah 2 orang. Kan? Tinggallah 2 orang. Yang dah follow saya yang lama satu. Saya punya team member satu kan. 2 orang yang tengok saya. Itu normal. Sebab bear market ni bosan. Saya pernah lalui last cycle. Bila Bitcoin drop sampai 5,000 kan, this level kan. Saya buat live dekat waktu tu, tak ada lagi Facebook page, tak ada lagi. Saya hanya ada channel Telegram, and saya buat live dekat Google Meet. Yang tengok saya 3 orang. Kan? Saya pun
explain lah, okay guys, ini waktu yang the best ni kita nak buy bla 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 kan. Malahan saya ada buat penulisan yang begitu panjang berkenaan bear market. Kalau korang nak tahu, korang pergi bacalah dekat Telegram kan, type bear market, dia punya penulisan tahun 2022 ada. Dekat situ ada banyak info, ada indikator yang korang boleh guna pakai untuk tahu harga mana under value. Saya tak nak explain, korang kena usaha sendiri kan, pergi cari. Dekat situ ada saya letak hint, indikator untuk buy the best price, which is saya akan pakai yang sama juga. For this cycle, saya akan still pakai indikator yang tersebut. Sebab apa? Sebab indikator itulah yang bantu saya buy dekat harga $18,000. Indikator apa? Yang tu korang kena pergi cari sendirilah kan. Dekat Telegram saya, type saja bear market. Dia punya gambar beruang. Tahun 2022. Sebab dekat sini kan, 2022 dekat sini. Saya live 2 orang tengok. Dan benda yang sama saya punya expectation adalah during bear market nanti kan, dekat sini berapa orang tengok? Mungkin 5 orang kot, mungkin 10 lah kan? Maksimum 10 lah. Sekarang ni 20 ni dia sebab fasa awal. Fasa awal ni 20 dulu. Sambung jatuh lagi, tinggal 10 kan. Along the way 5, 3, 4 something like that, normal lah tu. Dia normal kan. Lepas tu bila dah masuk fasa kenaikan nanti kan, fasa markup, dah masuk fasa markup, fasa distribution kan, Bitcoin hit 200,000, 300,000, dia kata apa? Untunglah beli dulu. Lak kan. Dia cakap kita lak. Itu normal lah tu. Itu normal. Percayalah, luck itu tidak akan datang tanpa persediaan. Saya dah ready dah. Dekat harga berapa saya dah ready, dekat tarikh bila saya dah ready, dengan strategi apa saya dah ready. Everything saya dah ready. Cuma tinggal waktu tu datang, saya execute one by one. Malahan saya share juga kan, secara live waktu market update ni. Saya share sama seperti yang saya share dekat korang sekarang ni. Tu. Okay. So harap menjawab persoalan daripada Abhadi. Kita tak ada sembang art season. Dah lama dah. 3 bulan lepas lagi kita tak sembang. Jauh sangat tu, hanyut tu. Mungkin Abhadi ni mungkin pertama kali tengok saya live kan. Mungkin lah kan. Saya tak tahu kan. Nampak gaya macam tu lah. Kan. Okay. Sebab apa? Sebab kalau Abhadi ni dah follow saya lama, dia tahu dah kan, saya dah tunjuk this kind of indicator yang mana jelas menunjukkan bahawa pada Oktober yang lepas adalah top price. Malah saya dah explain yang saya dah jual 80% during this time. Walaupun orang kata apa, saya pun tak pasti. Tidak ada benda yang pasti kan. Saya pun tak pasti betul ke ini top price. Tapi bila saya lihat indikator kata okay, ini top price, why not kita buat sesuatu. Itulah gunanya data kan. Bukannya kita lihat data, kita biar je kan, tak buat apa-apa tindakan. Salah. Bila saya lihat data, saya bagi tahu diri saya, okay, mungkin ini waktunya untuk saya play defensif, jual sebahagian besar, berada dalam cash, and then tunggu apa pergerakan yang seterusnya. Alhamdulillah kan, daripada bulan Oktober saya tunggu sekarang, okay, minus 30. Saya still lagi tak nak masuk sebab saya tahu kejatuhan yang pertama ini normal seperti mana yang berlaku dekat sini. Sebelum sebelum apa? Sebelum datangnya Black Swan event. Kejatuhan yang pertama tadi kan, seperti mana yang berlaku pada past cycle. Kita buang dulu indikator ni kan, banyak pula. Last cycle bila Bitcoin drop, yang wave yang pertama sunyi, diam je. Sama juga dekat sini, diam je. So bila dia naik nanti, bam, datang Black Swan event, jatuh lagi sekali.
Bila jatuh lagi sekali tu, okay, saya ready. Saya ready untuk saya buy. Sebab saya tahu during that time, saya diberi masa yang lama untuk beli. Sebab dia takkan naik terus. Takkan. Sebab apa? Sebab dia ada fasa accumulation kan, yang membosankan. 10 bulan, 12 bulan, bosan kat bawah ni tahu. Bosan. Korang bayangkan, ini, korang tengok ni. Last cycle punya bear market. Korang bayangkan. Ini bukan sekejap tau. Ini lama. Tengok ni berapa lama. 483 hari. Tak bergerak-gerak. Korang rasa? Kan? Apa yang korang rasa? Memang tak rasa lah. Kan? Tak ada rasa lah. Ragu-ragu kan. Nak belikan jatuh. Nak belikan jatuh. Kan? Memang tak belilah. Minta 10,000. Sama juga di cycle. Bitcoin drop macam ni, kan, sideways. Yang tak ada ilmu, dia cakap apa? Ini jatuh lagi ni, tak mungkin lah kan, tak mungkin kan. Tapi orang yang ada indikator yang tahu ini fasa accumulation kan. Ini adalah waktu yang terbaik untuk buy, harga pun under value, bla 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 kan. Banyak indikator yang korang rujuk, korang buy setiap bulan. Bulan ni beli 500, bulan depan beli 500. Yang ada ilmu dia tahulah kan, beli Bitcoin during bear market, tak beli altcoin. Sebab apa? Sebab altcoin memang tak bergerak. Okey. Di situlah kita dapat kena pasti yang mana yang betul ada knowledge kan, yang betul execute during bear market. Sebab apa? Sebab bila bull market, kalau korang pasal kan, bila bull market, semua orang dia rasa dia hebat. Kan? Dia rasa dia hebat. Sebab apa? Sebab dia punya portfolio naik. Sebab market terus berterusan naik kan. Naik. Semua orang rasa dia hebat during this time. Kan? Muncullah kan cikgu ke, sifu ke, apa ke yang buat live dan sebagainya. Normal. Tapi nak tahu yang betul-betul ada knowledge, yang betul-betul spend masa buat analisa adalah mereka yang ada during bear market nanti. Tunggulah. Tengok ada ke tak ada kan. Dan saya of course lah, memang saya akan ada, jangan risau. Sama seperti mana saya ada during this time. Kan? During bear market 2022. Cuma waktu ni adalah 2 orang tengok saya kan. Saya tak famous. Adalah 2 orang. So for this bear market saya tak tahulah berapa orang kan. 16 orang ke 10 orang ke saya tak tahu. Cuma saya akan ada. Itu dia punya jawapan. Sebab saya yakin dan percaya bila mana market dalam keadaan huru-hara, pasti akan ada opportunity yang luar biasa. Pasti. Pasti. Di situ kita punya formula. Pasti. Sama seperti mana yang berlaku during COVID-19 tempoh hari kan. Berapa banyak company yang lingkup during COVID-19. Tapi orang yang bijak, dia nampak sebagai peluang kan. Dia mula bisnes kan, dan sebagainya. Sebab apa? Sebab during that time, ada interest 0%. Ada stimulus. Ada bantuan daripada government kan, yang mana nak mula bisnes dan sebagainya. Dia boleh rebut peluang tersebut di saat tidak ada kepastian kan. Memang tak pasti kan. Yakin boleh buat ke tak kan. Dah lah COVID-19 ni. Tapi mereka yang ambil peluang, boom, meletup. Banyak yang meletup. Contoh kan, saya bagi contoh. Foodie kan. By Ping Yang. Sekarang dah IPO dah. Dia buat during COVID-19 kan. 2021 lagi dia buat. Dia buat food media tu. Even dia sendiri pun tak yakin kan kapan dia boleh grow. Tapi dia buat pada waktu yang tepat. Waktu market dalam keadaan huru-hara. Which is sama juga nanti. Bila bear market, saya pun tak pasti. Tidak ada kepastian kan. Cuma bila saya lihat kepada data, okay,
saya boleh letak satu ekspektasi bahawa benda ni akan berulang sama. Itu saya. Ini baru satu data kan. Ada banyak lagi data yang saya pakai. Cuma saya tak nak explain lah malam ni. Orang kata apa, secara santai-santai sahaja. Secara santai-santai. Okay. Sambil-sambil tu saya baca komen kejap. Sebab saya pun tak naklah explain panjang lebar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab malam ni adalah ada berita buruk. Malam ada dua berita lah. Ada berita buruk, ada berita baik. So berita buruknya adalah malam ni adalah malam terakhir saya buat market update. Itu dia punya berita buruk lah. Berita baiknya adalah 2026 ada lagi market update. So untuk tahun 2025 ni, inilah kali terakhir. So kita jumpa pada bulan Januari nantilah untuk market update yang seterusnya. Dan of course market update yang seterusnya akan datang dengan pembaharuan lah. Yang mana yang korang dah nampak sekarang ni kan, dengan kamera yang baru, dengan setup yang baru. Of course lepas ni akan ada banyak benda yang baru lagi. Stay tune kan, stay tune. Cuma untuk tahun 2025 ni, malam ni adalah malam terakhir. So saya tak nak explain banyak benda sangat. Kita memang dah berada di fasa awal bear market. Tinggal kita nak execute sahaja dan perhatikan secara rapat market ni kan. Kita jangan hilang. Market sendu tak ada masalah. Kita jangan hilang. Sebab apa? Sebab the moment kita hilang, kita akan hilang momentum untuk perhatikan market. Itu. Saya pun ada juga kan. Ada. Semua tak adalah agresif. Tiap-tiap hari nak buat live ke kan. Mungkin lepas ni, sebab saya nak fokus kepada saya punya circle, lepas ni 2 minggu sekali ke saya buat live. Mungkin kan. Sebab sekarang ni mungkin seminggu sekali. Lepas ni mungkin 2 minggu lah. 2 minggu sekali. Tengok keadaan. Kalau tiba-tiba ada benda menarik dekat market berlaku, during bear market ada benda menarik, kita buat live secara spontan kan. Tak ada isu. Itu je kan saya nak bagi tahu. So daripada Fahmi Fauzi, Euphoria. Tu betul. Itu normal lah kan. Euphoria, FOMO, itu memang secara psikologi manusia. Itu normal. Tapi kalau kita dapat manfaatkan psikologi tersebut, kita faham bila kita lihat chart nanti. Cuma saya punya expectation, ini adalah fasa awal, fasa permulaan. Dan ada satu benda menarik saya nak kongsikan last sebelum kita akhiri. Ada orang kata, tapi bukan ke kita ada cut rate? Dia punya soalan kan. Bukankah kita ada cut rate nanti? Malahan banyak kali dia beritahu kan. Di tahun 2026 Januari ada kan. Dia beritahu. Which is betul lah, tak salah pun. Januari kita ada cut rate. March ada potensi cut rate. April, June, Julai ni banyak ni. Dia kata kan 4 kali 5 kali ni takkanlah market tak naik. Itu dia punya soalan. Which is betul. Secara biasanya akan naik. Tetapi bila kita lihat kepada banyak indikator, banyak situasi, dia tidak akan mempengaruhi secara total. Contohnya kenapa? Kalau kita lihat kepada Bitcoin dan juga dia punya korelasi terhadap kadar interest, sebab apa saya nak explain? Sebab ada orang kata tak, this time is different sebab cut rate banyak kali. Dia punya cikgu ajar kan. Tapi masalahnya, dia punya permasalahan adalah, kita buka chart di sini. Bila saya lihat, dia punya korelasi di antara harga Bitcoin dan juga kadar interest. Kadar interest ni yang warna merah ni kan. Ini harga Bitcoin. Kalau kita lihat for the past cycle kan. Contoh, kita go back for the past cycle. During COVID-19. Apa yang berlaku kepada kadar interest during that time? Berlaku cutting process. Kadar interest turun. Sebab apa? Sebab memang teruklah ekonomi during that time kan. Daripada 2.4
turun sampai 0. Bayangkan 2.4 sampai 0%. Apa yang berlaku during that time? During cutting process tidak ada reaction. Nampak ni? Kan? During cutting process tidak ada reaction. Ni. During cutting process apa harga Bitcoin buat? Tidak ada reaction. Nothing. Tetapi bila dah confirm 0%, kita tukar color. Tukar color dulu. Macam mana ni tukar color ni? Okay. Kita tukar color. Itu color apa tu? Itu border. Background. Okay. Bila 0% interest, apa yang berlaku terhadap harga Bitcoin? Rally. Boom, kan? Harga naik. Agresif. Cuma nak bagi tahu, cutting process, nothing happen. Cut, kan? Banyak kali cut, 0%, nothing happen. Tapi bila 0% all the way, market rally. Sama juga for this cycle. For this cycle, apa yang berlaku sekarang ni? Berlakunya cutting process. So bila cutting process, apa reaksi pasaran yang sebenarnya? Ini kan cutting process. Kita tukar color balik. Tu. Bila cutting process, let's say drop sampai berapa? Saya pun tak tahu kan berapa persen. Let's say drop sampai 2.5 lah contoh kan. 2.3 tak kisah apa. Bila cutting process, normally nothing happen. Harga flat kan ataupun drop. Cumanya, let's say ni harga Bitcoin. Okay, harga Bitcoin ni. Along the way cutting process, harga Bitcoin turun kan. Bila dah confirm dah that level, upcoming cycle, itulah kita punya expectation nanti untuk harga mula recovery. Di situ sama seperti cycle sebelum ni. Sebab tu saya cakap tadi, dia cut rate ni, dia kena tengok fasa mana, kitarang mana, dia kena tengok banyak benda. Dia bukannya soal cut rate je market naik kan. Dia bukan macam tu. Dia tak semudah macam tu. Kalau mudah macam tu, semua budak forex kaya lah. Budak forex dia punya ilmu macam tu kan. Ini malam ni kita ada cut rate ni guys. Ready, standby kan. Standby. Standby kena flush. Standby. Tapi sebagai investor, bila saya lihat cutting process yang berlaku, tidak ada price reaction terhadap Bitcoin, sama juga for this cycle, is a cutting process, and January, March, April, June, July, August, and sampai tak kisahlah berapa kali nak cut, is a cutting process. Itu adalah indikator bahawa tidak akan ada price reaction daripada Bitcoin. Cuma kita tunggu bila dah stable nanti, dekat area mana saya tak pasti kan, 2.5 ke, 2.3 ke, 3.0 ke. Bila stable nanti, align dengan pasar Bitcoin, which is accumulation. Setelah bear market apa? Dia akan repeat benda yang sama, accumulation kan. Dekat sini akan ada accumulation. So, starting accumulation from the bottom price ini, during that time, mungkin interest 2.5, mungkin 2.6 kan. Itulah fasa bila mana Bitcoin mula kenaikan nanti. Fasa setelah accumulation apa? Accumulation, markup. Ni, lepas accumulation, markup. So get ready nanti. Cuma nak menjawab persoalan, bukankah kita ada cut rate? Yes, betul. Cuma kalau cutting process seperti mana cycle sebelum ni, nothing happen. Nothing. Tengok ni, nothing happen. Sampailah interest zero. Sampai zero tau. Cuma for this cycle tak ada sampai zero kan. For this cycle daripada berapa ni? Ini daripada 5.3 mungkin 3.0 ke kan, dan sebagainya.
Itu untuk menjawab persoalan yang masih lagi letak harapan kan. Sebab apa? Kak Arik, dia punya harapan kepada Kak Arik. Even Kak Arik sekalipun, kalau kita lihat kepada data, kita berada di fasa cutting process. So cutting process, nothing happen lah. Nothing happen. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. So kepada mereka yang menonton, saya nak ucapkan terima kasih. Yang dah follow saya mungkin daripada tahun 2021, tahniah. Saya pun tak pasti kan, kalau ada memang tahniah. Dan kepada yang baru follow saya, mungkin kalau korang nak tengok video-video lama pun tak boleh juga kan. Sebab saya baru perasan, dekat Facebook dia akan delete video. Setelah sebulan dia akan delete. Baru saya perasan. Cuma lepas ni mungkin saya akan beralih lah. Lepas ni saya akan live dekat YouTube. Sebelum ni saya dah live dekat YouTube. And then saya pindah ke Facebook. Mungkin lepas ni saya akan tahun 2026 lah kan. Tahun baru, permulaan yang baru. Kita live di YouTube. Sebab dekat YouTube nanti takkan dipadam lah. Akan ada. Tak ada isu yang tu kan. Tapi apa-apa pun, tengoklah macam mana. Cuma saya nak bagi tahu terima kasih yang setia follow saya. So kalau tidak ada apa-apa masalah, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa di tahun hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.